merujuk kepada masalah penduduk Kampung Jawa Lot 11113 WCE. Ada satu permohonan untuk meminta lanjutan masa untuk mereka pindah daripada kawasan itu, dan saya telah bawa perkara ini kepada pihak-pihak yang amat berhormat Datuk Menteri Besar untuk mendapat kelulusan tambahan masa. Mereka telah meminta masa supaya boleh mereka pindah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, saya nak bagi tahu bahawa Datuk Menteri Besar telah meluluskan 2 minggu untuk mereka cari rumah dan juga pindah dengan selesa. Dan juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar dan juga Eksekutif Perumahan Yang Berhormat Datuk Borhan kerana membantu menyelesaikan masalah ini dengan memberikan tempoh masa untuk mereka pindah untuk ke rumah masing-masing, di mana ada juga yang telah meminta bantuan daripada Kerajaan Negeri Selangor untuk mendapatkan program Smart Saver dan sebagainya. So ini yang saya ingin maklumkan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penduduk kerana memberikan kerjasama dan juga untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh mereka. Saya juga harap berita baik ini dapat membantu mereka untuk cari rumah untuk pindah dan juga menyelesaikan masalah masing-masing. Terima kasih semua.